dengar Scan menyanyi. Alhamdulillah. Akhirnya kita dengar suara Azan. Akhirnya. Suara masih padu ya, Abang Azan. Alhamdulillah. Abang Azan Joy walaupun tak ada drama, muzik dia macam still power. Okey. Bila drama. Tidak lagi power. Okey, lagu bertajuk Sumpah dan Janji. Okey, tapi sebelum tu kita nak tanyalah, ke mana menghilang lama sangat menyepi? Adalah. Katanya 19 tahun nyepi. 19 tahun. Kalau ikutkan kata ada isu-isu yang tak dapat kita elakkan, jadi kita ingat nak berehat sekejap. Lama sangat. Ingat nak rehat macam setahun dua je kot. Tiba-tiba pecah, sampai 20 lebih tahun. Kita tak pernah pecah. Tak pecah. WhatsApp group tu masih ada. Ya, cuma kita relax macam nak masing-masing buat kerja masing-masing. Tapi one day tiba-tiba dalam 2000 apa je 2001 dalam 2001 dekat masa lepas PKP terasa pula nak buat balik. Masing-masing pun dah ada time masa tu. Okeylah kita try make it lah tu yang. Jadi sepanjang menyepi ni buat apa? kerja. Adalah buat kerja. Masing-masing kerja. Berkeluarga of course buat keluarga. Tapi macam mana abang semua ni dah start daripada rockers kan, lepas tu berkeluarga, bisnes lain, terus sekarang balik ke muzik. Macam mana boleh membahagikan masa tu? Senang ke susah? Susah juga. Tapi tengoklah kalau you kerja macam berniaga sendiri, boleh bagikan masa dengan kalau you kerja dengan orang susah. Ya, betul. Macam saya dulu kerja hotel 20 tahun. 20 tahun. Ya, cuma susah nak dapat cuti. Pasal tu saya gap 20 tahun tak bersama dengan orang. Tapi masih kontak lah. Masih kontak. Masih kontak. Yes. Hubungan tu masih lah. Cuma kita tak dapat nak join untuk bermuzik, tak ada lah. Masing-masing buat kerja macam Azan sendiri more pada production. Kita buat kerja belakang-belakang tabir. Cuma tak pernah bekerja dengan Raja masa tu. Abang Mus buat apa pula? Saya alhamdulillah saya masa dulu saya sessionis. Dulu lepas tu niaga. Niaga apa tu? Saya buat studio. Dulu saya backing musician lah. So kena ada studio lah. Betul lah. Daripada studio tu lah jumpa budak-budak sekarang ni. Dia orang lah yang membantu saya buka studio dulu. Alhamdulillah. Untuk macam penonton kita yang budak-budak baru ni kan, yang Gen Z yang mungkin baru mengenali kumpulan Scan. Macam mana kumpulan Scan tu ditubuhkan? Ke memang kawan-kawan jadi band? Macam mana? Tahun dulu-dulu. Maksudnya saya dilamar oleh saudara Musatira. Masa dulu kita ada apa, kalau dulu ada cover version, ada kita buat recording untuk karaoke whatever. Inilah toke dia yang buat kerja selalu pun. Tukang salin whatever. Jadi bila jumpa tadi ada studio, so Ajoy bekerja di studio studio masa tu. So diorang pun dari kampung memang cita-cita nak jadi artis lah. So dia bawa lah jumpa masa jumpa penyanyi. Maksud bila jumpa saya tu macam cakap, boleh tak kalau aku nak panggil kau as singer untuk kita punya group? Tak nak kenal pun. Tak audition pun? Tak audition pun. Dapat terus je. Dah kenal lah. Kenal dulu tapi kita audition akhirnya bukan audition pun, kita jam-jam je. Datang studio jam-jam macam ada chemistry kat situ, masuk dia. Alhamdulillah. Itu je. Tentang Sumpah dan Janji ni. Ni lagu siapa ni? Macam mana boleh timbul pula nak buat single sekarang? Bahaya. Jangan cakap. Bahaya. Kenapa tu? Sumpah dan Janji kita dah faham maksud dia. Bila sumpah janji maksud dia pasangan yang bersumpah dan berjanji untuk bersama sehidup semati, tapi akhirnya maksud dia perhubungan tu dikhianati. Tak kira hanya lelaki ke baik perempuan ke. Dia tragis. Macam kalau saya cerita banyak, saya emo. Saya tak boleh cerita banyak sangat. Nanti emosi dia jadi benda lain. So dia punya penceritaan dia macam tu lah. Bila si pasangan tu keluar, yang dia dapat pasangan yang terbaik. Allah Ta'ala dah bagi dia satu rezeki yang baik, dapat pekerjaan yang baik, kehidupan yang baik. Yang si Fola yang dah keluar ni pula nak comeback. Gitu. Pasal dah kena game, dia kena scammer. Bila dah kena game nak patah balik. Maksud dia yang dah steady ni takkanlah nak buang yang dah ada. So dia kata okey, bye-bye je lah. Maksud dia kita dah ada pasangan yang baru. Macam movie pula single ni. Benda ni kalau movie dia jadi 4 hari. Ada plot twist lagi tu. Itulah dia. Itulah antara dia plot-plot pasal
hubungan sumpah dan janji tu jangan bermain dengan kata-kata sumpah dan janji. So, sumpah ni takut termakan sumpah. Oh, itu dia. Termakan sumpah tu jadi sumpah-sumpah nanti kan. Terima kasih. MV pun dah siap dah, jadi bolehlah tonton di YouTube. Terima kasih. Okey, sedikit kata-kata terakhir. Wakilnya siapa? Sila. Okey, kata-kata terakhir, terima kasih kerana menjemput kami dan masih lagi bersama dengan kumpulan Scan. Kami masih lagi ada. InsyaAllah kami akan keluarkan lagi single-single yang terbaru lah lepas ni. Kalau ada support daripada kawan-kawan daripada industri jangan okey. So promo kena bulan 6. Bulan 6 kami akan ke Sarawak. Untuk Rock Legend 90-an insya-Allah bersama dengan artis kita akan Legend. Alright. Insya-Allah. All the best bang. Selamat Abang Joy. Terima kasih. Abang Joy, terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa scan QR code untuk scan single diorang. Okey, kita berjumpa lagi dalam Borak Sini. Terus menonton. Kita akan berehat sekejap je. Okey, kembali. Ya.